Budak cacat, kau dengar sini. Bila kau lahir nanti, kalau kau terjumpa aku kat luar, jangan sesekali kau panggil aku ayah. Kalau korang semua geram gila dengan Nuha, korang akan lagi geram dengan Dian daripada cerita Tak Ada Itu Milik Aku. Okey, Tak Ada Itu Milik Aku ni cerita tahun lepas macam tahun lepas tau. Tapi best dia sama je dengan Dia Bukan Syurga. Ini karya Siti Rozmizah, antara yang paling best bagi saya personally. Dan cerita dia pasal seorang wanita yang agak lembab, nama dia Dian, berkahwin dengan seorang pilot bernama Zarif yang dimainkan oleh Syahizi Sam. So, dia orang kahwin, and then yang si Syahizi Sam punya watak ni, dia dera Dian, tetapi Dian tak boleh pergi. Okay, dalam cerita ni memang Dian memang lembab lah. Dia mengaku yang dia lembab, dia mengaku memang dia agak slow sikit. Tapi lama-lama dia jumpa satu keberanian where dia minta cerai dengan Zarif lepas dia hilang ingatan. Lepas dia ingat balik semua benda jahat yang Zarif pernah buat kat dia dulu. Wow, memang dia mengamuk lah. Ada satu scene ni favourite saya, awak kena tengok. Abang sanggup buat apa-apa untuk dapat kemaafan Dian. Sebab tu abang nak... Okey, aku sanggup maafkan kau. Tapi ingat satu syarat. Kau ceraikan aku sekarang juga! Korang rasa nanti Nuha akan buat tak macam ni dekat depan Tajul? Sebab Min nak tengok jugalah Nuha menjerit depan muka Tajul lah, minta cerai ke apa. So kalau korang nak tengok, korang boleh tengok Tadi Itu Milik Aku di Suka. Dan korang boleh tunggu Dia Bukan Syurga dan tengok di Suka juga, okey? Suka.